Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. So hari ni aku nak review satu staycation di Skinchan. Dekat belakang aku ni. Dia konsep triangle cottage. Lepas tu aku dengar ada pelbagai aktiviti kat sini yang menarik. Stay tune dengan aku sampai habis video. Let's go. Okay guys, kita dah nak sampai. Lebih kurang lagi 6 minit. Okay. Kau U-turn belah kanan ni. Then turn left on Jalan Tali Ayer 4. Sini turn. Lepas tu korang kena impit kiri lah. Turn left on Jalan Tali Ayer 4. Okay, masuk Jalan Tali Ayer 4 ni. Okay. In 400 meters, turn left on Jalan Salaman. Yes. Okay. Lepas ni kau masuk kiri pula. Actually tempat ni dia sebelum sampai Pekan Skinchan. So kalau korang daripada KL, tadi aku ikut latar lah. Perjalanan lebih kurang dalam dekat 2 jam. Okey. Kita dah sampai. Inilah dia, Farmville Cafe and Homestay. Okay guys, kita dah sampai. Kita check in. Okay, aku dah fahamkan kat sini ada pelbagai aktiviti. Okay. So, harga bermula RM98 semalaman. Kita buka pintu. Okay. Right. Okay guys, lepas kita check in, jangan kita tengok dia punya bilik. Boleh go tak boleh go? Okay. Ini ada ni bilik. Nampak? Dia konsep kontainer lah. Okay. Kita ni fully aircon. Kau masuk ni bilik ni, belah kiri korang ada tandas. Bidet semua ada lah. Bidet semua ada. Penting sekali. Shampoo pun provided lah. Shampoo dengan body wash. Okay. Lepas tu ada water heater. Water heater lengkap lah. Senang cerita serba lengkap. Cermin pun ada kat sini. Nak berdandan ke apa betul. Okay. Kita masuk dalam. Tengok dia katil. Okay. Ini dia punya. Ada tempat meja makeup ni lah. Ada apa sini kita tengok. Ada hair dryer. Okay. Ada satu hair dryer. Ada 2 towel kat sini. Lepas tu ada air mineral provided lah. Complimentary. Ubat nyamuk. Tissue roll ni. Lepas tu ada iron. Ada cermin ni lah. Kat sini. Okay. Nampak kat dalam cermin. Dalam gambar tu nampak ada arrow hijau tu. Ada kebelak pun provided. Kursi satu. Lepas tu ada 2 katil kat sini. Okay. Katil. Lepas tu ada kipas lah. Okay, ni kita tengok lebih katil. Okay. Baik. Katil dia agak besar. Okay. Itu memang ni untuk family room lah. Okay. Dia ramai sikit. Tu. Sini pun ada aircon. Okay. Sebelah sini ada aircon. Ada kipas kat atas ni, nampak? Korang nampak? Kipas dengan aircon lah. Suhu panas. Dua-dua pun ada. Okay.
So dia punya bilik kat sini harga dia agak good. Okay, lupa nak tunjuk korang. Kau nak, mesti kau tak nampak plug kan? Kat bawah ni pun ada plug. Okay, untuk plug charge telefon apa yang patut lah. Okay. Okay guys. So korang rasa macam mana? Boleh go tak boleh go? Jom kita tengok fasiliti apa lagi yang ada. Okay guys. So kat sini, nak check in semua. So boleh kat sini lah. Boleh check in semua kat sini. Lepas tu, ni lah bilik-bilik yang ada. Nampak? Okay. Harga memula 100 lebih lah. Okay. Ni bilik paling kecil tadi. So bilik yang tadi tu 2 king bed. Okay. Bilik aku review tadi tu 2 king bed lah. Untuk yang ni lah, nampak? Family room. Okay. Okay guys, jom kita tengok apa yang ada kat sini. Nampak? Dia konsep homestay, konsep kontena. Okay. Ada beberapa unit kat sini. Ada yang belah atas, ada yang belah bawah. Ada trampolin. Okay. Belah kiri ada trampolin. Boleh lompat-lompat lah untuk budak-budak sajalah, nampak Only for kids, untuk tanggalan kasut kalau nak main. Okay. Kita tempat duduk-duduk santai-santai kat sini. Okay. Lepas tu nak berbasikal pun boleh. Okay. Nak main dengan batas padi, ada banyak basikal kat sini. Okay. Tengok apa yang ni kat luar lagi. Kena fahamkan dia ada swimming pool. Ada swimming pool. Nampak? Swimming pool. Lepas tu ada apa ni? Ada kursi boleh duduk. Ada archery. Okay. Mini archery. Okay, nampak kat sini ada archery. Tu ada kursi meja boleh lepak-lepak luar bilik lah. Okay. Swimming pool. Tutup pukul 8 malam. Okay, nampak ada slide kat sini. So, kids friendly pool lah. Okay. Memang tak dalam pun. Sesuai lah untuk budak-budak. So budak-budak memang suka lah tempat macam ni. Okay. Kat sini masuk dia. Check in pukul 3. Check out pukul 12. Okay. Ini dia punya pantry. Okay. Nak ambil air panas ke apa, semua adalah kat sini. Nampak? Okay. Air panas. Okay. Kita tengok apa yang ada pantry dia. Lampu. Sekejap bukan. Ini switch lampu. Oh, sini. Paling belah. Okay. Dia ada microwave. Okay. Boleh buat apa? Ambil air panas dengan sejuk. Microwave yang kukuh. Lepas tu ada microwave lah sini. Kau nak panaskan lauk ke apa yang patut. Lepas tu adalah apa? Cawan semua. Okay, kettle. Okay. Okay guys. Sini kat sini dia ada golf pit juga. Okay. Korang boleh main lah. Main golf kat atas ni. Kita tengok. Jom. Okay. Boleh main golf kat atas bumbung ni lah. Kat sini pun ada meja santai boleh duduk. Okay. Ada mini golf kat sini. Nampak? Later that same evening. Okay guys, lebih kurang lagi 2 km kita dah sampai. So ni nampak ada terminal Skin Chan ni lah. Ni antara yang attraction di Skin Chan. Kapal terbang ni nampak.
Sebelah kanan korang ni. Syafiq, airplane. Eric, it's airplane. Okay, kita masuk kiri. Okay, so datang jalan pasir ni sikit. Okay. Wow, what? Where? Okay, kita dah sampai. Kita patah kiri. Okay. Okay. Ini dia Triangle Cottage Farm. Triangle Farm Cottage House. Kita dah sampai. Kita check dulu. Okay. Aku dah dapat kunci. Jadi kita masuk. Pakai dia bagi access card ni lah. Ada tab dekat luar ni. Orang penting nak keluar pun tab jugalah. Okay. So bilik aku B6. Jom sekali. Ni boleh parking depan rumah lah. Ni A, ni B. B kat belakang lah. B2, 3, kita hujung sekali. 4, 5, 6. Okay, kita sampai dah. B6. Jom kita tengok bilik ni macam mana. Good thing buat tempat ni, kau boleh parking depan bilik. Nice lah. Okay guys, ini bilik triple room. Okay, jom kita tengok. Boleh go tak lego? Harga bermula daripada 148. Okay, orang masuk je sebelah kiri ni, dia bagi 2 katil lah. Okay, 1 katil single dan 1 katil king. One king bed, one single bed. Okay, lembut. Lepas tu kat tepi ni, okay, ada tingkap, ada langsir. Ni kau boleh buka tingkap ni lah, nak tengok apa yang kat luar. Lepas tu sebelah kanan ni, okay, ada scene apa ni, aircon punya switch, wifi password semua ada lah. Kettle may be taken from pantry to your room. So kena request lah. Okay, kena request, tanya dia punya kettle nak masak air ke apa yang betul. Okay, lepas tu, okay, ni dapur. Okay, kosong. Lepas tu tepi ni semua ada plug-plug apa yang patut lah. Okay, plug semua ada. Lepas tu remote aircon, switch lampu bilik air, hair dryer lah. Okay, dia provide hair dryer. Ada 3 towel kat sini provided. Lepas tu ada 3 botol mineral kat sini. Okay, dengan tisu lah, tisu roll. Lepas tu ada iron kat sini. Okay, iron board, aku rasa kena request lah, minta. Okay, nanti kita cuba tanya iron board. Lepas tu kita masuk bilik air dia. Okay, toilet bersih, cantik, simple looks lah. Okay, ada pipe kat sini, masuk-masuk ada bowl ni, okay, masuk tangan ke apa yang patut lah. Ada cermin ni, square punya mirror. So ada ni, okay, shampoo dengan body wash. Okay, lepas tu nak risau, nak sangkut baju ke towel ke, kat sini boleh sangkut. Okay, lepas tu ni lah, ada water heater dia. Okay, panas sejuk. Tapi dia tak ada portable head shower, dia ada fixed head shower saja. Nampak? Okay, bidet semua lengkap lah. Okay, tengok bidet pun ada. Bidet. Lepas tu ada tisu roll dalam ni.
Okey. Atas. Tu. Jamban ni, satu jamban mangkuk. Okey. Simple but yet clean room. Okey. Bagi aku unik dan estetik. Okey. Memang lepas tu tempat ni actually kitchen ni agak panas tapi bilik ni sejuk. Okay, bagi aku memang nice lah. Okay. So korang rasa macam mana? Bilik ni? Boleh go tak boleh go? Jom. Ada football. Small football. Come. Let's go play. Safai, give me the ball. Give me the ball. Kick the ball. Kick the ball to daddy. Come. Over there lah. We play over there. Yo. Come. Eric, kick the ball. Oh. Careful. Come. Ada. Give to Eric. Eric stand. Go. Okay guys. Jom kita tengok apa yang ada kat sini. Okay. Depan ni korang boleh main pingpong guys. Ada main pingpong kat sini. Okay. Lepas tu korang boleh main archery. Okay. Nampak? Ada archery. Okay. Soft archery lah actually. Nampak? Okay. Soft archery disediakan. Okay. Lepas tu kat luar bilik aku ni. Okay. Ada football court ni lah. Okay. Small football. Di sebelah ni ada playroom. Kita buka tak apa yang ada kat dalam. Masuk playroom. Playroom. Tengok. Sini tempat di kontainer jugalah. Okey. Ada playroom. Ini tempat meja. Lepas tu ada TV lah. Boleh tengok TV kat sini. Okey. Ada Netflix semualah. Netflix. Ada Astro. Okey. Lepas tu ada indoor games kat dalam. Okey. Terus spinning the wheel pun ada. Kalau nak main congkak pun boleh. Okey. Lepas tu ada books. Okey. Boleh lah. Budak-budak nak baca ke apa yang patut. Dalam box ni. Ada apa? Ada mainan apa yang patut lah. Books. Actually books lah. So dia ada playroom lah untuk budak-budak main. Okay. Kat luar pula ada apa? No? Yes. Peko. Okay, sebelah kiri. Ni ada karaoke room lah. Okay, ni korang kena sewa lah. Sejam ada rate dia semua. Okay. Karaoke room. Kemudian malam nanti kita cuba. Ada pantry kat sini. Okay. Ada pantry. Ada air panas sejuk lah. Okey. Lepas tu ni pun ada kettle semua kat sini. Okey. Nampak ada kettle. Lepas tu ada microwave. Okey. Ada sini kacauan semua lah. Sabun semua ada. Seperti ais. Ini ada air panas sejuk. Kita nak tambah barang betul lah. Okey. Kita tengok demi kolam. Depan ni ada trampolin. Ni untuk budak-budak je lah. Kau boleh main trampolin kat sini. Kita tengok pool. Pool dekat belakang. Okay, selain pada cottage ada 3 glamping. Okay, kau boleh check in kat glamping jugalah. Nak rasa ala-ala kemah moden. Di belakang lagi dalam satu kontena 2 tingkat ni. Okay. Ini ada punya pool. Okay. Pool dia ada slides. Okay. Kids friendly pool lah. Satu adult pool. Dan sebelah sini, okay, depan aku ni adult pool. Yang sana is a kids lah. Kids punya pool. Okay. Pool dia agak besar. Untuk apa lagi ada kat sini? Okay. Waktu operasi 8 pagi sampai 8 malam. Jalan sikit. Tengok depan tu. Tempat agak luas lah actually. So, puas hati lah. Dengan suasana kampung, sawah padi macam ni kan. Amat terbaik guys.
Oh, ada barbecue pit. Okay. Aku rasa ni dia punya panggil apa? Malam punya tu bonfire lah. Okay. Dia bonfire kat sini. Okay, bonfire. Lepas tu glamping. Di belakang ni tadi lah. Okay, glamping modern. Dalam ni. Okay. Cuaca panas-panas ni masih tak mandi. Jadi kita cuba dia punya kolam. Wait, Daddy, stay for a little bit. Okay, come. 1, 2, go. Go, go, go. Go. 1, 2, go. Okay guys, aku nak cuba dia main basikal khusus kita ni. Jom. Kat sini kau boleh bawa basikal. Lalu kat dalam ni, kita nak pergi ke batas padi pun boleh lah. Hi guys, so now dah malam, so aku perut pun dah lapar. So anak-anak aku pun, maklumlah budak-budak kan, dah banyak nak makan. Okay, dekat sini dia tak ada food, tapi pihak pengurusan dekat sini dia ada bagi satu list di mana kafe-kafe yang menarik yang ada di sekitar Skincan lah. Jom kita tengok apa yang ada. Aku nak cuba satu kedai ni, nama dia Kopi Sawah. Let's go. Okay guys, aku dah sampai ke destinasi. Inilah kedai yang aku nak cuba. Nama dia Kopi Sawah. Nampak meriah ni. Jom kita tengok. Sedang berderang. Okay guys, aku nak cuba dia punya menu kat sini. Okay, dia ada, aku ada ni buttermilk chicken rice. Anak aku ni spaghetti carbonara. Lepas tu aku ada order meatball lah, okay, dengan air kopi kat sini, kat sini. It's a Kopi Sawah. Okay, dia try minum tu. Oh salah, ini air coklat. Bukan? Kopi Sawah di sini. Tu air anak aku. Oh. Cake. Siapa eat? You want chocolate drinks? Here. Okay. Drink lah. Okay. Okay guys, let's dive in. Not bad. Kau cuba. Ini tak pedas, tapi dia berlemak. Kan? Ngam. Is it yummy? The spaghetti, can I try? Yummy? Yummy or not? Want to try fries? But you take this one. Yes, the red one is hot. That one is the spicy one. I think the spicy one yummy. Got the spicy one. You want to try? I really like the potato, fries, and cheese with fries. Kat sini actually ada pelbagai menu. Apa ni? Ayam penyet, ayam gepuk. Pun ada juga. Daripada western lah, chicken chop, spaghetti. Suasana pula memang baik, menarik lah. Okay. Surprisingly tak ada nyamuk. Okey sini. So bila korang datang Skincan, ini antara tempat yang wajib dituju lah. Okay guys, aku nak cuba dia punya karaoke. Oh, kat sini ada karaoke guys. Lepak-lepak, santai-santai malam-malam. Lepas tu, makan, kita karaoke. Jom.
Let's go. Masuk. Ini bilik karaoke dia. Besar guys. Baik. Okay guys. Inilah bilik karaoke dia. Kita tengok ada apa. Besar juga ni guys. Kita masuk. Okay. Oh, kat tepi ada meja pool guys. Sambil-sambil karaoke, nak tunggu kau punya turn, kau boleh main dulu. Nampak? Main pool. Menarik, mini pool table lah kat sini. Lepas tu, inilah bilik dia. Okay. Nak aku tunjuk besar dia. Besar, memang besar guys. Okay. So, aku difahamkan kapasiti dalam 15 orang boleh duduk dalam ni. Okay, harga RM50 sejam. Okay, pagi-pagi sampai pukul 11 malam. Kalau nak melalak, boleh melalak lah. So, lagu boleh pilih semua kat sini lah. Okay. Ada kategori lagu yang ada semua lah. Nak pilih penyanyi korang, singer ke song. Actually sama lah, more or less macam karaoke yang korang biasa pergi lah. Okay, so macam mana guys? Menarik tak? Aku rasa ni memang menarik. Dah puas mandi kolam, main bola, karaoke. Let's go. Okay guys, aku nak pergi jalan-jalan dalam kawasan ni. So aku nampak macam ada tempat estetik untuk ambil OOTD lah. Untuk malam, suasana malam boleh, siang boleh. Jom kita pergi malam. Let's go. Sampai kami, let's go. Okay. Aku lupa nak cerita tadi. Kalau korang pakai EV, ada 2 charging EV sini. Nampak? Ada 2 charging station. Jom charge. Okay, ada 2. So good lah. Kalau korang bawa EV, macam contoh emas ni nampak? Dia dah charge kat sini. Sampai let's go. Let's go. Budak-budak memang suka lah tempat ni. Memang luas nampak. Siang malam boleh lari-lari. Tak berhenti-berhenti. Korang boleh tidur dengan puas lah. Okay, ni dah ada port OLED nampak. Okay. Santai-santai nampak. Boleh santai-santai. Dia duduk dalam bulat-bulat ni lah. Nampak. Okay. Nampak. Menarik. Nampak. Siang kalau nak shoot pun boleh, malam pun boleh. Nampak. Okay, ni ada port OOTD waktu malam. Nampak? Nampak? Meriah guys. Nampak lampu-lampu dia. Memang tenang, nyaman je kat sini. Tak budak-budak ni. Tak tahu lah bila keluar apa boleh tidur sekejap lagi. Sebab kita kasih dia lari dulu. Okay kan, nampaknya kita dah sampai penghujung video. So korang rasa macam mana staycation kali ni? Boleh go tak boleh go? Aku rasa memang boleh go. Okay, aku suka tempat ni di mana peaceful. Okay, suasana sawah padi. Lepas tu ada kids friendly pool. Lepas tu korang boleh karaoke, korang boleh berbasikal dan macam-macam lagi lah. Okay, jumpa lagi di video akan datang. Peace. Assalamualaikum.